Nak sebut bahawa kita bila kita tengok sesuatu, kita tengok dengan positif. Kita tengok dengan positif. Ini dia jadi mengetap, itu tak baik. Dan saya memaafkan kepada semua yang disebut oleh sahabat-sahabat, dan apa yang disebut oleh sahabat-sahabat tu agak tepes tu. Kita boleh rujuk di dalam kitab yang pelbagai. Maknanya dia rajin membaca lah, dia rujuk semua kitab lah. Itu yang dapat cerita bohong tu. Dapat cerita penipu tu, cerita rekaan tu. Kalau betul ada kitab tu, kau tunjukkan lah dekat rakyat Malaysia. Kitab mana yang kau jadi rujukan kau ni? Yang kau sebut perangai Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar ni. Kitab mana? Selalunya sahabat, tuan-tuan dan perempuan, kitab yang dirujuk ni, kalau ada menghina sahabat, mencaci maki sahabat, mereka-reka cerita keburukan sahabat, kitab Syiah lah, puak-puak Syiah. Sekarang ni dia pula maafkan kita. Bukan dia minta maaf. Tunjuk dulu, mana kitabnya? Kitab rujukan mana kau? Zawawi. Ada nama tukar dah tu. Aku tak sebut lagi pagi-pagi ni kan. Masih panggil Zawawi lagi. Nak tanya, kitab mana? Kitab rujukan mana? Sekarang ni kebanyakan kitab-kitab yang memburukkan sahabat ni, mencerita keburukan sahabat ni, yang mereka-reka cerita tentang keburukan sahabat ni, kitab Syiah lah. Puak-puak Syiah. Yang ini dia ni lagi teruk, pukul rata. Saidina Abu Bakar macam tu, Saidina Umar macam tu, Saidina Osman macam tu, Saidina Ali pun macam tu. Saidina Ali pun disebut. Kalau orang Syiah dengar, teruk dia kena maki. Rupanya dia ni tak tahu macam mana. Tapi memang nampak cenderung kepada Syiah lah. Tapi Syiah ni memuja Saidina Ali. Kan? Ni lagi teruk. Katalah sahabat, kenyataan tu dikeluarkan oleh orang Pakatan Harapan ke, ulama, ustaz ke, ataupun daripada UMNO ke. Walaupun macam tu. Dan macam orang kena Parkinson tu. Menggigil tu, mempertahankan tu. Senyap semua. Jadi setan bisu, jadi iblis bisu semua. Ustaz Azhar ceramah malam tadi. Saya tutup ruangan komen. Jawablah. Jawab. Sepanjang hidup ni, majoriti tak tahu cerita yang disebutkan tu. Cerita yang direka tu, cerita bohong yang disebutkan tu, orang pun tak tahu. Malam tu, lepas habis ceramah, saya yakin orang yang dengar cerita ni akan sambung menyambung. Rupanya Abu Bakar macam ni lah, rupanya Saidina Umar macam ni lah, rupanya Saidina Osman macam ni lah. Rujuk daripada si musibat ni, musibat lahanat ni. Betul lah, cerita dengan bini-bini, cerita dengan anak-anak, bercerita berpanjang-panjang. Kita tak tahu. Rupanya ulama kita ni mendalam betul kajian dia. Seolah-olah macam dia lahir zaman tu. Celaka tak celaka Nik Zawawi. Senyap semua. Senyap pengikut-pengikut ustaz-ustaz dia semua senyap. Kita nak tengok apakah dia ni liability kepada PAS ataupun aset kepada PAS. Kalau PAS pertahankan dia, kalau PAS masih membela dia, maknanya dia aset. Maka sedialah untuk kita serang. Aku takkan berhentilah sebelum kau tunjukkan kitab rujukan kau. Selalu puas celaka ni, dia rujuk kitab mana? Kitab Syiah. Kitab yang dituliskan oleh orang Syiah. Nak beritahu. Berpanjang-panjang tu. Siapa yang ada ceramah malam tu semua dengar tu. Bila terbongkar cerita dia makin lagi. Dia akan, kenapa malam tadi aku pergi, dia cerita macam ni. Kita tak tahu, rupanya macam ni. Selama tak tahu. Ulama kita ni mencerahkan pemikiran kita. Kalau sahabat boleh kau buat macam tu, apa sangatlah Anwar Ibrahim. Sebab itu kau panggil Abu Jahal. Muka pun dah pattern muka minta tapak kasut tu. Nak beritahu. Standby lah. Kita nak tengok sekarang apa tindakan PAS. Kalau keluar lah itu hari baru dengan Kok Meng. Tak tahu, orang tak tahu. Pasal dia Menteri Perumahan, Menteri Kerajaan Perumahan Tempatan. Bainati Jannati. Dia cakap itu hadis. Padahal tu bukan. Melenteng. Dengan Sanusi pula. Puak-puak celaka ni. Puak-puak sial ni. Sial lah anak keparat ni. Kalau kena kat orang, ini Khalifah. Khalifah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Berapa banyak tanah jajahan dia sampai ke Mesir. Semua report dekat dia di Mekah, di Madinah lah. Faham? Saidina Umar. Jubah pun bertampal lah. Tampal. Badan tu besar, jadi tak cukup jubah tu tampal dengan jubah anak tu. Sampai datang solat jemaah lambat. Kalau tak silap saya solat Jumaat. Dia kata minta maaf, nak tunggu baju kering. Lebay keparat ni. Yang mereka cerita bebal ni. Apa pakaian kau?
Dapat duit royalty beli Mercedes. Setan tak setan. Bercakap lagi soal Kazaf ni. Si celaka ni, Zababi ni. Bercakap soal Kazaf tu. Walaupun dalam bentuk sindiran. Presiden kau tulis buku tu lah. Buku Kazaf tu. Presiden kau hidup lagi. Kau ambil buku tu, kau baling ke muka dia je. Faham? Nak bercakap lagi. Biadab tak biadabnya. Puak-puak Syiah ni memang banyak dalam PAS. Kita nampak kecenderungan dia. Yang walau-walau bebal ni masih membela ni. Kau tunggulah. Kau tunggu kena maki je. Selagi kau tak tunjuk kitab mana menjadi rujukan yang cerita bohong, cerita tipu yang kau ceritakan kepada penyokong-penyokong kau tu, selagi itulah. Selagi PAS tak ambil tindakan, maknanya dia ni aset kepada PAS. Kita balasah dia sampai pilihan raya nanti. Apa dia boleh buat? Kita rujuk kenyataan ni. Sebelum ni, kau kena keluarkan kitab mana menjadi rujukan. Pelbagai kan? Tunjukkanlah mana kitab. Sepengetahuan saya, kitab yang menghina sahabat, maki hama sahabat ni, kitab Syiah lah. Bukan sahabat dia dengan isteri Rasulullah sekali. Celaka tak celaka puak ni. Mana ulama PAS? Senyap, bodoh. Buat tak reti. Serupa itu yang tengah terlantar dekat hospital. Mursyidul Am dia tu. Orang Anwar Ibrahim pergi melawat atas nama persahabatan. Tak suka rupanya. Lepas ni Datuk Seri tak payah datang lah. Tak payah lawat lah. Sampai masa malaikat mau cabut nyawa dia, dia bongkang kat situ lah. Tak ada faedah pun. Taraf kita ni bukan taraf kita nak melawat dia lah. Dia ni taraf tertinggi. Silap-silap antara salah seorang Imam 12 ni. Faham tak? Jadi tak perlu lawat lah. Buang masa. Dah ada pula Ustaz. Duk kecek pasal kait dengan bercakap pendek, pasal hujan pula. Aduh, hai. Ni video sedikit keratan ucapan daripada penjelasan YB Ustaz Nik Zawawi berhubung dengan ucapan dia di dalam ceramah yang menuduh Saidina Abu Bakar ni sebagai bapak ceti dan juga Saidina Umar ni suka berzina, curi bini orang. Saya tengok dah video tu, 15 minit video tu. Panjang lebar lah dia bercerita dan ujung-ujung tu pula dia kata seperti mana yang saya sebut tu, dan dia telah memaafkan orang yang bercakap pasal dia. Sekarang ni orang bercakap pasal Ustaz berkenaan dengan contoh yang Ustaz buat dalam ceramah tu. Saya tengok video dia tu, sebenarnya dia nak gambarkan gini. Katanya zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam ni, dua orang sahabat Nabi ni, dia kata dia ni tidak terlepas lah dengan sistem ketika itu, bila mana dalam perniagaan terlibat dengan rasuah, dengan riba, dan juga ketika itu banyak kalau maksiat, dan dia kaitkan pula dengan situasi pada zaman ini di negara kita. Katanya negara kita banyak sistem muamalah yang terlibat dengan rasuah, bila mana dalam suasana hari ni di universiti terlibat banyaklah berlaku masalah maksiat dan macam-macam lah. Katanya dia nak ubah sistem tu lah, seperti mana zaman dulu bila mana kedatangan Islam, dan sekiranya hari ni PAS ni jadi kerajaan, dia nak ubah semua tu, nak suruh jadi comel lah, gitulah lebih kurangnya. Jadi apa yang kita pertikaikan berkenaan dengan contoh yang dia bagi tu, tu soal lain, soal sistem apa semua tu. Sekarang ni secara jelas dan terang-terangan, seperti mana kita dengar penjelasan daripada Ustaz ilmuwan Islam ke apa semua tu, dia dah buat kenyataan dah, yang mana contoh tuduhan yang dibuat oleh Ustaz ini adalah tidak benar. Ini merupakan fitnah. Itu yang persoalannya. Dan kita tengok hari ni pun tak ada lagi backup daripada kepimpinan PAS yang lain. Cuba kita bayangkanlah sekiranya kenyataan seperti itu dibuat oleh pemimpin daripada kerajaan, UMNO, kau tak kisah lah. Kita tengok bagaimana respon daripada penyokong PAS. Aku ingat kalau malam tadi lah berucap, pagi ni terus akan adakan demonstrasi lah apa semua. Itulah perangai pemimpin PAS. Dan hari ni aku tengok ada juga orang PAS, penyokong PAS yang memang tidak bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh YB Ustaz Nik Zawawi ni. Dan apa yang lebih malang, penjelasan dia sepanjang 15 minit tu, tak ada satu pun perkataan maaf ataupun dia cakap kesilapan dia kau bagi contoh, kau tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam suara kufiah kebenaran. Baik, saudara telah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Nik Zawawi. Jadi apa yang dia sampaikan, dia mengajar kita supaya banyakkan membaca. Jangan menghina Islam. Saya minta ke penjelasan buku mana yang dirujuk oleh YB Zawawi. Dari manakah buku sumber rujukan atau kitab rujukan seperti Apa dia Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar adalah bapak ceti. Bapak ceti zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin zaman jahiliah. Ini Saidina Umar.
isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia, Umar. Ada yang mengatakan, Al-Umar wa syaitan wahid. Umar dengan syaitan, makhluk sama. Zaman jahiliah, syaitan dengan Umar, makhluk sama. Sayyidina Uthman begitu juga. Sayyidina Ali begitu juga. Sayyidina Hamzah. Dari mana rujukan kitab yang YB rujuk? Terima kasih. Dan saya mengharapkan pihak berkuasa, pihak berwajib, jangan berdiam diri. Sebab kami terkeliru dengan apa yang disampaikan oleh YB Zawawi. Betapa kurang ajarnya Zawawi ni, tau. Dia maaf ke kita, bukan dia minta maaf. Tuan-tuan, saya buat adalah lagi mudah. Andai kata ada orang hina Haji Hadi, ada orang kutuk Haji Hadi, ada orang kritik Haji Hadi. Mu tahu tak apa walaung pengikut-pengikut PAH ni akan khabar ke orang tu? Dia akan kata, paling-paling kau mang, mu duduk mana? Rumah mu mana? Mu duduk kampung mana? Aku nak ajak tumbuk. Dia akan ajak tumbuk, dia akan caci mu, dia akan tanya mu, mu Islam ke kafir? Apa mu hina ulama? Tapi bila sahabat Nabi kena gini, ulama PAH sendiri, mu ada dengar walaung-walaung ada khabar benda yang sama kalau ada orang kutuk Haji Hadi? Ada. Ada orang tanya, ada orang khabar, aku nak pergi lapor Zawawi. Aku sebagai umat Islam yang sayang ke sahabat-sahabat Nabi, aku rasa kalau Zawawi ada depan aku tak apa dia. Tak kira lah mu siapa, mu YB ke, mu pakai piyah ke, mu jubah ke, tapi penghinaan kepada sahabat Nabi tetap menjadi satu penghinaan. Sebab mu nak tarik balik pun. Mu bukan sekadar nak tarik balik, mu menegakkan benang yang basah, betul tak? Bila orang minta dalil, mu suruh cari sendiri. Angkuhnya mu. Angkuh mu tu sama tahap dengan iblis. Betul tak? Keangkuhan mu tu memang level-level iblis. Ni celaka Zawawi ni. Minta maaf, saya tak boleh tapis dengan orang menghina sahabat Nabi. Sungguh saya kebal. Cuba mu tengah kutuk Haji Hadi hari ni, mu tengok berapa ramai walaung mari backup Haji Hadi. Mari backup tu guru dia. Tapi bila ada ulama PAH ni hina sahabat Nabi, respon daripada Dewan Ulama PAH pusat pun lembut, menasihati, menegur. Kepala otak mu, siapa lebih mulia? Aku buat analogi mudah gitu je. Tahu, aku nak cover konteks yang sekarang ni. Zawawi ni memang sangat biadab dengan seluruh umat Islam. Memang biadab. Memang celaka. Kepada Ustaz Ikan Kelah, tiba-tiba dia pusing cerita. Dia kata apa, dia tak cakap pun. Dia menghina sahabat Nabi tu. Kan, dia tak menghina pun Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Kan? Biasalah. Dema ni ada dalil. Mungkin dia menggunakan dalil apa? Wajib membohong, wajib menipu, wajib spin. Tidak Dema duk kata dekat PMX. Spin lah apalah. Dema punya spin lagi dahsyat. Kan? Sebab bila Dema spin, confirm lah walaung tenging yang di bawah ni percaya sebab Dema pakai kopiah, pakai lebih, pakai jubah. Kan? Macam orang alim, tak kalah. Apa ni, Pak Lebih menipu, kata Dema. Kan? Biasalah. Kan? Cuak aja, bajang aja, gampang punya ustaz. Kan? Minta maaf je lah, settle masalah. Kan? Macam kamu lah, buat fitnah je minta maaf. Buat fitnah je minta maaf. Minta maaf je lah. Kan? Apa masalahnya? Kan? Dah kamu salah. Ini tak nak mengaku salah. Pok-pok ni dia tak akan mengaku salah. Oma, aja gampang. Kan? Malah orang nak manjang-manjang isu ni kan. Orang menilai lah sendiri macam mana perangai apa ni, lebih-lebih ni. Lebih-lebih kelarah orang kata. Kan? Bisa.